Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua pemancing tegar dan sahabat-sahabat YouTube saya. Apa khabar semua? Semoga sentiasa sihat dan bersemangat untuk turun ke air. Hari ini, kita akan selami ramalan Cleve yang sangat istimewa untuk hari Khamis 13 November 2025 di seluruh Malaysia. Ya, kawan-kawan, tarikh ini menandakan bermulanya monsun Timur Laut yang dijangka membawa cabaran baru, tetapi juga peluang keemasan yang tersembunyi. Ada sesuatu yang unik menanti kita di tengah-tengah cuaca yang dijangka berubah ini. Adakah ia akan menjadi hari tanpa Cleve, atau adakah kita akan menemui lubuk rezeki yang tak disangka-sangka? Bersama-sama kita akan rungkaikan misteri ini. Jadi, pastikan anda tonton sampai habis sebab ada banyak tips panas yang saya nak kongsikan. Baiklah, sahabat-sahabat, mari kita fokus kepada spesies ikan yang paling relevan untuk ditargetkan pada hari ini dengan mengambil kira bermulanya monsun Timur Laut. Untuk sang raja air tawar kita, ikan haruan, ini mungkin waktu yang sangat baik. Dengan bermulanya monsun, banyak kawasan daratan akan mula digenangi air, termasuklah sawah padi dan parit-parit kecil. Ini adalah lubuk kegemaran haruan untuk mencari mangsa, seperti anak ikan atau katak. Cari mereka di kawasan air bertakung yang baru, di tepi rumput tebal atau di celah-celah pokok yang tenggelam. Gunakan gewang katak lembut atau gewang tiruan yang meniru pergerakan anak ikan. Teknik casting perlahan di tepi-tepi struktur air akan membuahkan hasil. Percayalah, pada musim-musim begini, haruan memang agresif mencari makan sebelum air surut kembali. Seterusnya, ikan keli. Ikan ini memang terkenal dengan sifat tahan lasak dan sukakan air keruh. Dengan hujan lebat yang dijangka berlaku, air sungai dan parit akan keruh, dan ini adalah waktu terbaik untuk keli keluar mencari makan. Mereka cenderung berada di dasar, terutamanya di kawasan yang ada aliran masuk air baru membawa makanan. Cuba memancing menggunakan umpan cacing, anak ikan mati atau dedak berperisa. Teknik bottom fishing atau pancing dasar memang sesuai. Pastikan mata kail anda tajam dan perambut kuat sebab tarikan keli ni, aduhai, memang padu. Untuk peminat ikan air payau dan pesisir, ikan siakap masih ada harapan tetapi dengan sedikit penyesuaian. Walaupun monsun Timur Laut membawa laut bergelora, siakap selalunya akan mencari perlindungan di muara sungai, kuala atau kawasan air payau yang lebih terlindung dari ombak besar. Cari mereka di struktur seperti tiang jambatan, akar bakau atau kawasan cerun dasar. Umpan hidup seperti udang hidup atau anak ikan kecil sangat efektif. Jika menggunakan gewang, pilih gewang jenis minnow atau soft plastik yang mampu meniru pergerakan mangsa di kawasan arus sederhana. Berhati-hati dengan keadaan angin kuat dan hujan lebat. Sekarang, mari kita bedah kondisi cuaca yang menjadi penentu utama Cleve kita hari ini, 13 November 2025. Jabatan Meteorologi Malaysia atau MET Malaysia telah mengesahkan monsun Timur Laut 2025 hingga 2026 akan bermula pada hari ini. Ini bermakna kita boleh jangkakan hujan lebat berpanjangan, angin kencang dari arah timur laut, laut bergelora dan risiko banjir. Suhu udara dijangka sekitar 24 hingga 34 darjah Celsius dengan kelembapan yang tinggi. Tekanan atmosfera mungkin tidak stabil dengan perubahan cuaca mendadak. Angin kencang ini akan menyebabkan ombak besar di perairan Laut Cina Selatan, menjadikan aktiviti memancing laut dalam atau di kawasan pantai terbuka sangat berbahaya. Hujan yang turun akan meningkatkan paras air di sungai dan tasik serta mengeruhkan air, yang mana ini adalah berita baik untuk ikan
Air tawar seperti haruan dan keli yang sukakan keadaan begitu. Berkenaan suhu air pula, di Malaysia kita tidak mengalami perubahan drastik. Purata suhu air di kebanyakan kawasan laut dan sungai dijangka kekal sekitar 29 hingga 30 darjah Celsius. Suhu air yang stabil ini, walaupun dengan hujan, tidak akan memberi kejutan besar kepada ikan. Namun, peningkatan paras air dan kekeruhan akibat hujan lebat boleh merangsang ikan air tawar untuk lebih aktif mencari makan. Di kawasan laut, suhu air yang sedikit sejuk akibat hujan mungkin membuat ikan laut sedikit kurang aktif di permukaan, tetapi masih aktif di lapisan air yang lebih dalam. Untuk fasa bulan pada 13 November 2025, kita berada dalam fasa warning crescent atau bulan sabit tua. Hanya sekitar 37% permukaan bulan yang bercahaya dan semakin mengecil. Mengikut kepercayaan orang lama, fasa bulan sebegini sering dikaitkan dengan cleft yang sederhana atau sedikit perlahan. Dengan cahaya bulan yang kurang, ikan pemangsa mungkin kurang aktif memburu di waktu malam. Walaupun ini hanyalah sebahagian dari faktor, ia tetap perlu diambil kira dalam perancangan kita. Secara keseluruhan, dengan bermulanya monsun timur laut, aktiviti ikan akan menjadi sangat selektif. Cleft di laut terbuka dijangka lemah dan sangat berbahaya kerana laut bergelora dan angin kencang. Namun, ini adalah berita baik untuk ikan air tawar. Spesies seperti haruan, keli dan mungkin juga patin dan talapia di sungai dan tasik akan menjadi sangat aktif kerana paras air meningkat dan membawa sumber makanan baru. Cleft di air payau seperti siakap mungkin akan sederhana di kawasan yang lebih terlindung. Jadi, sahabat-sahabat, pada hari ini, cleft secara keseluruhan adalah sederhana dan sangat bergantung kepada lokasi. Fokuslah kepada perairan tawar atau air payau yang terlindung dan anda mungkin akan pulang dengan hasil yang lumayan. Jadi, sahabat-sahabat, walaupun monsun timur laut telah tiba, jangan biarkan ia mematahkan semangat kita untuk memancing. Kunci kejayaan adalah memahami perubahan alam dan menyesuaikan strategi kita. Ingat, setiap hari ada rezekinya. Saya doakan agar anda semua niat suci, tangkapan berganda, niat lurus, ikan terus. Jangan lupa untuk tekan butang like, share video ini dengan rakan-rakan pemancing anda. Dan yang paling penting, subscribe channel saya untuk tidak terlepas video-video ramalan cleft seterusnya. Akhir kata, saya nak tahu, apa rancangan memancing anda untuk menghadapi musim monsun ini? Adakah anda akan cuba memancing haruan di sawah atau ada taktik lain yang anda rasa berkesan? Kongsikan pengalaman dan tips anda di ruangan komen di bawah. Nanti kita jumpa lagi di Air Gang. Assalamualaikum.